Majlis Bandaraya Seberang Peraya MBSP sedang menjalankan siasatan berhubung satu video tular di media sosial memaparkan dakwaan anggota penguasanya terlibat dalam salah laku. MBSP memaklumkan siasatan dilakukan berdasarkan dakwaan dibangkitkan iaitu ugutan terhadap pelanggan, meminta duit menahan warga asing tanpa justifikasi yang jelas serta menyerang seorang rakyat tempatan dengan menamparnya kerana disangka warga asing. Terdahulu tular video di aplikasi TikTok berdurasi hampir 2 minit yang memaparkan seorang individu mendakwa anggota MBSP menyalahgunakan kuasa ketika menjalankan tugas di premis perniagaan milik rakannya. Individu dalam video berkenaan turut menyatakan bahawa salah seorang pegawai MBSP pernah berpura-pura menyokong tindakan terhadap anggota berkenaan, namun sebenarnya mereka merupakan satu pasukan yang sama. Tambahnya lagi, penguatkuasa berkenaan kerap mencari kesalahan di kedai rakannya termasuk mengambil gambar staf dan pelanggan warga asing yang hadir membeli barangan. Individu itu turut mendakwa tindakan yang dilakukan oleh anggota terbabit mencemarkan nama baik keseluruhan anggota MBSP. Walaupun dia mengakui tidak semua warga MBSP bersikap sedemikian. Dalam video sama, individu berkenaan juga mendakwa laporan polis serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan dibuat bagi membolehkan tindakan lanjut dibuat.